kita dekat KLIA 2 pagi ni untuk bertolak ke Korea. Sangat windy. Jam telah menunjukkan pukul 3 pagi. So kita dekat KLIA 2 lah untuk kita cari kita punya team ke Korea. So ni dah timing pada. So ini okay? Okay. Abang okay? Apa tadi angin tu datang dari mana? Angin tu dia datang dari rumah. Hey, Apa? where you going? 7-Eleven. Yang gimana? Gimana? Tak nak cakap? Kakak Korea. Pandai. Korea. Naik train barulah sampai ke immigration. So kita tunggu sampai ke immigration sama-sama buat immigration. Selalunya atas kapal terbang pramugari akan bagi arrival card dengan custom punya form. Kita bila tak ada bawa barang-barang yang perlu declare kan. So custom punya form tak perlu isi. Arrival card untuk yang bawah 18 isi, yang atas 60 saya isi. So isi untuk arrival card, yang paling penting isi kalau dah isi online. Kita dah sampai Korea. Okay, cakap sikit. Assalamualaikum, nama saya Akil. Nama kamu siapa, penonton-penonton sekalian? Kita dah sampai mana? Oh, entah. Apa? Hai. Dia nak kereta mana yang satu? Untuk ambil luggage kita baru mendarat naik Asia XYZ. Jauhnya cute. Wah, jauhnya. Yes. Apa dia dah tu? Wah. Sampai malam ni. Sampai last day. Tak adalah sampai malam. Wah. Sampai esok ni. Okay, kita berderau sikit tadi sebab beg kita kena gari. So bila beg kena gari, maksudnya there is something yang ada dalam beg lah. So tadi dia dah scan beg kita tapi tak ada apa yang ditemui lah. So Alhamdulillah. Okay, mari kita merasa udara. Oh gila, off stop. Wah. Lepas tu masuk balik Yeah, I know, but we have to go back in because it's crazy. Wah. Mama. Okay, bye. Keluar. Mama. Oh, what? Okay, serius, sejuk gila. Masuk. Woi, sejuk gila doh. Okay, it's not kidding. It's -2. Very cool. Wah. It's freezing cold, ice cold. It's -2. Okay, tak bergurau. Okay, sekarang lepas ni kita minum kopi. Dan lepas tu kita pun buka baju. Bah, thanks. Alright. Okay.
So tu sneak preview lah hari pertama sampai dekat airport Korea. Suhu dia memang negatif lah kat luar sana. So anyway, kita tengah tunggu kita punya transportation untuk sampai. Right? Baru kau tahu. Baru kau tahu tinggi rendah langit. Cakap keluar. Yes. Hakim, kalau buat macam sini, kalau sejuk sangat. Mama, tolong. Sejuk sejuk apa ni? Dah cakap dah. I cakap. Guys, kita dah sampai dekat luar ni. Sedang menunggu kenderaan kita. Weh, apa ni weh? Aduh, sejuk weh. Cakap sesuatu. Sejuk sangat. Mama ada macam ninja. Tak masuk lah Hakim. Abah, sejuk sangat. Jom. If you have our itinerary paper, let's Guys, saya tu look through all the itinerary because there is some change because of your flight. Kita baru je lepas makan tadi. Cuaca dekat luar sangat sejuk. Nampak kat sini Okay. Alright, 8.5. Okay. Lebih simat 8.5. So malam ni kita ambil udara segar. Lepas tu aku tak jumpa gelas sendiri. Packkan orang lain je. Lepas tu gelas sendiri tak Ada jumpa. casing tapi format ada dekat bawah. Squid Game. Mariam, where are you? Sejuk dia. Apa? Ni dengan RM40. Apa ni Okay, abang hantar. Abah, kelas tak kan? Because it's so cold. Yes, mama. My eyes. 이렇게 있단 말이야. 라이트. So kita dah sampai hotel kita dekat Marina Bay. Hari ni 2 hari kita kat Marina Bay. Kemudian kita akan pindah ke hotel lain lah. Ni dia, Sol Ara. Bilik dia quite compact. Tapi sebab kita tinggal 6 orang anak beranak, so ada 2 bilik lah. Ni bilik pertama dan si cik. Ni dia punya bilik air. As usual Korea nak berak tak ada bidet lah. Cuba buka, tunjuk room. So ni room Mak Kim, ni Dan Mariam. tunjuk lah room. Abah, ambil gelas saya. How's your room? Good. Abah, Tunjuk lah. Abah. Kes tu. Okay, dekat Korea tak ada bidet. So bila tak ada bidet, nak simbah kan, nak simbah pungkok macam mana? Tu, follow the instruction. Tekan kat sini, Okay. Nak bersihkan belakang, tekan ni, bump. Oh. Tak nak kuat sangat, tekan gambar perempuan ni.
Lepas dah spray buntut, tekan ni. Stop. Ni dia volume. Oh, spray buntut. Bukan spray This is buntut your lah. shower. Shawarma.